Staff saya ni asyik datang kerja lambat saja. Saya dah bagi sampai 10 amaran dah, tapi dia masih juga tak berubah. Nak buat macam mana ni soalan ni memang saya sering dapat lah. Isunya adalah, memanglah bila awak asyik bagi amaran tanpa apa-apa tindakan disiplin yang bersifat progresif, dia akan kata macam ni lah. Alah, kalau aku datang lambat pun habis-habis kena amaran saja. So korang kena stop benda tu. Dia tak ada magic. Hanya kerana awak bagi dia amaran, itu bukanlah bermaksud tiba-tiba dia akan automatik, tiba-tiba dia akan berubah. Tak. So awak perlu ambil tindakan disiplin secara progresif. Apa yang dimaksudkan progresif? Maksudnya ambil langkah demi langkah, sikit demi sikit. Mula-mula amaran, lepas tu makin berat, sampailah satu tahap, kalau dia masih tak juga berubah, awak conduct saja siasatan dalaman, dan kalau perlu tamatkan kontrak dia. Jadi tindakan disiplin ni perlu diambil secara progresif. Sebab tu kena belajar benda ni, macam mana prosedur dia. Okey?